Datuk Seri Anwar, baliklah. Tengok sikit anak Datuk Seri tu. Memanglah kita semua tahu dia akan menang. Sebab semua dah setting Tapi kalau dia menang macam ni Datuk Seri. Ada pula nak berkahwin, kena fikir 2-3 kali. Kalau saya berkahwin, saya letak upload Facebook. Kan mengurangkan kos. Tapi masing-masing terpulanglah. Isunya ini dipanggil sandwich generation. Generasi sandwich. Generasi sandwich ini yang harus kita perjuangkan. Kita berjuang tentu untuk lawan kemiskinan. Tapi agenda kita ke depan, parti keadilan. Apa bentuk cita-cita? Apa bentuk sektor pembuatan? Apa bentuk bakat-bakat yang dapat digilap? Supaya anak-anak muda dalam generasi sandwich ini melihat, inilah partiku, inilah parti masa depan, inilah parti yang prihatin bahawa isunya kerja, peluang, kehidupanku. Yang dah dapat YB kena cari jalan, libatkan semua bersekali supaya semua orang rasa senang hati, rasa dihargai. Dalam hidup, kita mahu menghargai orang lain. Kita mahu memberi mereka rasa, Masya Allah, mereka sebahagian daripada pasukan. Seorang dua yang bijak, samalah dengan fakta kita harus, sebagaimana diminta dalam mesyuarat saya dengan beberapa kesi-kesi, semasa Datuk Mus pengerusikan, kita nak anjurkan workshop, satu sidang yang memerlukan akar umbi Sabah hadir